Kemarin aku lagi tak bertemu dirimu. Oh, oh, dompet ah. Siaga. Astagfirullahaladzim. Banyak isi juga. Dia lapi belanjo ni ku. Alayu Karena dan pasan dari apa nyomin tua dan. Kalau ndak punya awak tu ndak hak awak dah. Alamat orang lah. KTP nak ladu dah. Kesah ke dia agin ke. Bawa lalu. Lagi hatiku senang sekali. Berantai dia jadi maliang mil. Dunia apa sialan dia. Lecik maliang kan tangkok sana tu. Nyak nak mula nak mipin nak mula. Jadi keraju lah mintik lain. Dia rancak di maliang ni. Tu sen lalu ada tu. Keraju ke mana dicari keraju si kuku gua kampung. Dah. Ha. Pula lok lu gua. Malai panik mana. Beda lah jago lalok je panik tu setiap. Panik panjang saya. Ha? Panik panjang saya. Tapi dia indah nak ada hurang hari-hari itu. Dia lah dia. Mana kan namuhnya dah. Ya ke dia lah dia. Walaupun tak bisa membawa mari saya tak bisa. Taklah boleh mari saya dah. Oh, lepas candu itu ya. Ya, dari mana dia kan? Dia apa lah, putar-putar dan lihat kampung ni. Kita balik kampung ke? Lawih kampung ke mana? Di petai kampung dia dah. Tu lo ubi ni 9 raga. Dia pergi mana dah lah? Ha? Pergi mana dah lah? Tak tu. Tak tu badak kini dah. Kau kok gelisah sana ke? Dia kecen dan dapat dompet ke godok kau dia. Kini nyambi je. Pajak pergi godok. Bulet sama juta ni. Kacau lah kena. Ni punya orang. Dah. Ha. Dia dapat dompet yang ada. Dompet. Dia tak kecen lah dia. Pajak aku. Di mana dompet? Dekat kapur lah. Sewalahnya lah. Ah tu. Tapi nak ada apa dah. KTP nak ada identitas sialah dah. Rancaknya nak dua KTP nak dua identitas tu. Dah, tapi dia nak kena kecil apa dia apa min tua dan dua. Ha. Tu nak punya awak dia. Jangan ambil je. Tu nak hak dan dah. Oh tu. Dia kadang bading kurang dah baca tu dah. Tu batang kerambi je ciaknya. Oh nak dua KTP lah segala macam informasi nak dua di dalam dompet tu dah. Tak ada dah kau. Banyak dia lah. Siapa pula kan? Murah cara kalau awak nak dua informasi dapat dah nak kembali dompet tu. Ya, ada. Nak kembali dompet tu kurang. Iya. Mudah cara. Pai awak ke lapor pai awak ke polisi. Di sini beku bisa awak bagi saya dompet tu ke polisi tu leh. Biasa urusan polisi tu magi ke orang yang punya tu selayang di polisi tu ya tu. Sampai kurang punya lihat. Sampai kurang punya tu beku lah. Paisen dah ke kantor polisi. Tapi dia ada kawan kan. Mamak dia di bawah. Ni polisi. Banyak bagi saya kenyo. Biasa lenyo tu lah. Mengada peniang-peniang. Dia tambahlah kerajuran cek lah itu. Ya. Dan depan saya nyo long. Sabar. Dah babal lah dia gugur tu nak mungkin Itu. Awak kalau punya awak tu you tak boleh. Tak ada hak awak untuk nak makan tu. Ya. Dan banyak dia. Jangan beku hilang lah beku. Deko punya orang ke. Sialah ni nyaran pitis kau. Malah kau selesai dah kau.
Datang kau 10 ungguk kan. Banyak ungguk selesai kan. Kalian pemaliang kan, tak menyapu kalian. Kelompok dia tu mah. Malah ku habis tak. Alah, tak letak berman. Peti serak tu. Tak nyara gue dan pemaliang di kampung. Kon dia kadang. Ah, di mana? Ah, ada. Hello, Mak. Ah, ba ada. Oh, bisa Mak ke mari sebentar. Ah, nak kebisaran dah. Kalau kau kat sidang ni terima. Ba tu. Pada orang melapor kehilangan, Mak ke polisi nak. Ya polisi dan. Tu dah. Ya polisi dan. Ya. Polisi mari sebentar Mak, orang melapor kehilangan. Sebab mana leksa Mak mari? Tempat biasa tak? Ya, sampai biasa. Ah, deh. Ba. Ah. Kau sialannya kerajaan dak godok. Kulang kerabian malam kau. Ah, nak digodok lah masuk proyek je. Ah, kemana aja duduk lah. Susah je kawan hidup dan. Yang kecil dah masuk orang. Yang kalah kareh mamak. Risi Dan je. dan leteng ni tinggi-tinggi kawan ni. Dapat lah. Kita buat apa lah dan mau kau yang duduk nah. Ya. Bangga lah dan kau. Itu. Rasul-rasul kek lah dan Itu. Dia ku dompet mau diku banyak isi ke. Melanjut panjang lah. Gua Ampek. Ah, kau? ya yang melapor kehilangan tadi. Iya, tadi kebetulan nampak mantan dompet-dompet orang juga. Ah, dari sesuduk ada ketiga orang. Memang itu dinas saya Pak. Dibuat lah sih. Apa bagian kehilangan? Oh. Ya kalau ada kehilangan serupa ko mau tu. Godok lah cok bahan mah. Ya. Kalau dia gi apresiasi boleh ko dia gi apresiasi dia. Boleh ko perpanjangan boleh walaupun nya ndak polisi, tapi perpanjangan polisi jasa boleh ko polisi. Iya. Yo, kau dompet ni Pak. Ah, kenapa? Iya Pak. Awak di mana tinggal? Sana mau. Aku jajan Pak. Jajan. Iya. Pampek tinggal Pak. Kau dompet. Ya, kuisi Pak. Berasa dole lebih tuan sia dulu lah. Dulu itu. Apa ndak nio ambil 1% pun pak ndak. Jangan kecil lah pak ambil begitu. Jadi pak nio jali isinya bara. Jadi misalnya sejuta lo ke alamat. Iya. Kau mungkin lebih Pak. Takut lo metong Pak. Tak Cuma pose KTP ke Kerambi sencik Pak. Tapi kan biasa cik. Iya, Berarti kami sih metong aku. Kalau pak percaya saja ya ke polisi ya. Iya itu Pak ada PC kan. Okey. Iyalah Pak. Dak. Jadi. Lalu. Deh. Apa memang sengaja ndak pakai uang apa ke ya? Uang TTT BNI emang ndak ada gitu kan. So piti orangku kan misalnya 5 juta lo balik. Bah kan mau apa? Apa aku terpercaya jujur orang. Iya. Jadi pak mang kalau di kantor pak mang ko. Ko kerja pak. Ya orang nak tepek lah. Iya, orang dia nak salah pai. Kau jangan dulu sangku buruk kapal. Ke polisi mah ada sangko buruk. Iya. Yang kan mengayomi masyarakat. Mengayomi masyarakat. Iyalah Pak, wajib dulu. Pak. Jadi. Ndak dua ya, ndak minum dulu. Ndak usah Pak. Okey. Ya Pak, izin Pak. Yuk. Yup. Kamu tidur dulu ah. Tangan. Pubana. Iya. Okey. Kalau sekali soal jadi ya. Tu kok 100 ni dan ya kah? Itu begitu kah? Satu lah. Kamu. 200 sila dompet ke tu tak buat tadi. Tentu pajak tentu lo nyelamuk lah setiap tu semua tahu sudah. Mungkin pajak tadi mungkin orang baik. Itulah. Piciknya ni nak do ambil salat lah tak buat empat ada tadi mah. Keciknya nak ambil entah pemaliang tak pajak tu aja tak tahu tu. Pajak tu. 100 sih tinggal lah. Itu 100 orang Pak. Itu 200 sih. Malam aku ada proyek. Nah, Ada. jalan-jalan kau. Betul Pitin seran orang. betul tu. Ya, Labrik. labrik.
Malam ikut sih. Nah. Tak kau dan keraja-keraja tu lah dah. Mak salah seorang dia. Dia nak bayi malam gini. Oh, lah tobat. Tak dobat nak kau dah. Dia tiap malam dah tangkuk sendaro. Tak kau dia dah kau di badan gua dah. Ya, tak. Dia tuang dia kancang lari. Kecil polisi. Mana? Mi cek polisi je lah. Jus lah mak senang nak kau dan pepe meliang-meliang nak kau dan lah. Endak ah. Endak nak kau dan badan ni dah. Dia ompek kubik semua. Ya, dan pepe je lu. Main kurang lapar kok ngan cek lu. Pepe Lah. satu lanjut mana lah. Lah. Alah sebodoh. Kemana ke lah. Murah jadi piti. Ha. Kapak. Yalah. Mana pe dompet dia? Beku ke dinas lu ah. Baca rupa. Nak suruh boknya ni mah. Kemalah pai dompet wak adik gua. Dah. Cari Pak Sat. Ada nampak dompet. Dompet warna hitam. Pak ke dinas dompet wak hilang lu ah. Banyak isi Pak. Banyak. Sedang elok lah. Wak ya ada sebuah dompet tadi ni Pak. Ah, Tu banyak pitih dalam ya. yo. Pitih wak rumah banyak tu. Tapi foto batang kerambi tu cik dalam Pak. Ah, itunya nak Pak. Wih, tu. Yo. Tu dompet tu. Wak gila ke godok dia nah. Godok kau yang mau Pak? Anda tak tahu ke? Ni di bawah tu dia. Tu Pak kau ni situ cek. Lah. Lah. Bawah tu dia. Pak, aku apa tu Pak? Yang di dompet ni. Pak. Duduk lu. Duduk lu. Ya, Pak. Duduk lu. Pak, apa kamantan dompet tadi? Kapak aku lagi nak aku dompet ni Pak. Ikut je dompetnya mah. Apa dinas ni mah? Oh, di Polresta Gubuk, Pak. Polresta lu buat bagus nak ada apa kau? KTA mah. Serang buat, Pak. Serang buat bah lu Pak. Kalau mau diikut Pak polisi gadungan ke Pak. KTA mah. Kuah lambang nak dulu doh. Apa dinas kau? Ayo lepas saya sendikan tua salah. Mau dompet ni Pak. Sudah dapat malu orang. Pak lah polisi kat Pak. Nak du cerita le doh. Kan tua sesen. Mana selesai sekolah Pak? Tidak bisa doh. Kami anak kita, Pak. Lah. Sudah dapat aku malu orang. Pak, mana Pak? Pak. Pak nak ketik, Pak. Tidak bisa. Pak. Mana Pak? Kan tua. Pak, anak ketik, Pak. Pak. Siang bah jago. Enggak dari kayak. Nah, cik. Olah dah kat dia. Lah. Oh. Di mana Pak dinas? Itulah tanya tadi. Di kantor sebab selesai lah. Di kantor sebab selesai lah. Dah lama nak lah. Nak sikos ya? Kau dah. Tu balik kau. Tak ada tanya Pak Kol Pak. Aduh. Kan tua lah. Kan tu lah Pak. Kau jadi kantor.